Jadi di sinilah kampung Pulau Bukit berhampiran dengan Pulau Mampat, jasad seorang pahlawan yang disemadikan lah, kan. Dekat sini kita nampak makamnya hanya satu saja, maksudnya hanya makam Raja Haji Kelang ni lah. Dekat atas satu makam satu bukit. Dia bukit kecil sebagai tanda penghormatan lah kepada beliau sebagai pahlawan dan sebagai keturunan yang ada kaitan dengan Sultan Selangor lah, kan. Dan beliau secara batinnya, berdasarkan dapatan Puan Nita, hadirnya Raja Haji Kelang ni dalam berpakaian seorang panglima sebenarnya, kan. Di mana tanjaknya yang tinggi bahagian belakang, yang depan ni bahagian yang apa, bahagian ikatan simpul, hanya simpulan bahagian depan, kan. Dan berpakaian sebagai ketua panglima lah. Ada selempangnya, warna dia campur antara hitam dengan benang emas. Dengan benang emas lah. Jadi itu penampilannya. Jadi bermakna memang benar inilah makam Raja Haji Kelang yang dimakamkan di sini. Dan dapatan Puan Nita lagi, terdapat 2 makam lagi yang berada di bahagian semak ini. 2 makam lagi. Jadi bermakna makam kat dalam ni sepertinya ada kaitan dengan Raja Haji Kelang ni. Seperti pembesar, seperti ataupun penasihat dia. Lebih kurang penasihat dia, orang kepercayaan dia lah. Mungkin orang kanan ke, kan. Jadi mungkin ada makam tandanya, mungkin ada dah tak bertanda, tapi dalam ni ada 2 lah. Ada 2. Cuma namanya kita tak dapat lah. Nama kita tak dapat.